Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Al-Fadhil Ustaz Syadzli, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebelum saya terlupa, saya nak menggalakkan sahabat-sahabat hadir kuliah lebih awal untuk bukan saja hadir ke kuliah ni dan juga ke kuliah Ustaz Syadzli tadi. Contohnya Syadzli tadi yang bagus, penting, yang membahaskan benda yang memberi manfaat kepada kita, bukan sekadar memahami satu perkara isu, tapi memberikan asas seperti ilmu usulul fiqh yang diajar dan dibahaskan tadi. Datang dan hadir sangat bermanfaat, dan supaya yang datang tahu bahawasanya ada kuliah lain, datang lebih awal dan boleh manfaatkan dengan kuliah yang sangat baik. Bab karahatil khuruji minal masjidi ba'dal adhan illa li'udhrin hatta yusalli al-maktubah. Bab dibenci ataupun makruh keluar daripada masjid selepas daripada azan, kecuali untuk satu keuzuran, li'udhrin, sehingga hatta yusalliya al-maktubata, sehingga dia sembahyang fardu. Maksudnya bab ini dia letak hadis yang menunjukkan makruh seseorang keluar daripada masjid lepas orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun kata, aku teringat aku nak kena pergi ambil anak di sekolah, kata semayang tu. Dia kata, aku pergi dulu, saat ni aku semayang di rumah. Makruh. Bahkan sebahagian para ulama ada yang haramkan disebabkan kerana perkataan Abu Hurairah dalam hadis ni macam menderhaka Abu Qasim. Tetapi majoriti ulama menyebut ia sebagai makruh yang sangat dibenci oleh syarak, kecuali kerana satu keuzuran. Dia keluar kerana misalnya dia tak dapat, dia sakit perut ke apa, dia tak boleh nak tunggu, dia kena keluar untuk pergi ke tandas, keuzuran. Untuk tak bagi makruh tu, dia tunggu sampai semayang lah. Bukan sampai semayang sunat, tunggu sampai semayang al-maktubah. Al-maktubah maksud semayang fardu. Kitaban mawquta, ketetapan yang berwaktu. Kataba, tulis ni ditetapkan sebagai kutiba alaikumus siyam, ditetapkan, ditulis ke atas kamu puasa. Maktubah tu asal daripada katab, daripada tulis, ditetapkan, yang semayang fardu, salat maktubah. An Abi Sya'tha qala kunna qu'udan fil masjidi ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. Rawahu Muslim. Daripada
Abi Sya'tha. Abi Sya'tha ini ialah anak murid Abu Hurairah. Di kalangan tabi'in ada dua orang Abi Sya'tha. Satu Abi Sya'tha, dua-dua ni orang seorang di Basrah, yang ni di Kufah, Yang di Basrah gelaran dia Abu Sya'tha juga. Nama dia Jabir bin Zaid. Dia terkenal sebagai orang alim ataupun mufti Basrah. Sehingga pada hari dia meninggal, dia disebutkan maka telah hari ini telah dikebumikanlah ilmu orang Basrah. Maksudnya alim lah. Sehingga orang alim di Basrah ada qadi dia yang terkenal dalam sejarah Islam, Iyas bin Muawiyah. Terkenal kerana bijak Iyas ni. Bijak Iyas ni macam-macam lah, panjang cerita Iyas ni. Macam-macam kebijaksanaan dia di dalam menjatuhkan hukum di mahkamah. Orang cuba nak kelentong macam mana pun boleh ke Iyas ni. Hakimnya, qadi yang hebat. Bila sebut qadi ni dalam sejarah Islam maksud hakim lah. Tapi dia sebut qadi hari ni hak tukang bagi menikah tu. Itu lain. Qadi maksudnya hakim mahkamah. Kita pasal kita ada peranan tu. Sebenarnya hakim mahkamah qadi ya. Qadi. Sebab tu kita qadi utama tu dipanggil qadil qudah. Qadi kepada sekalian qadi. Maksud tu hakim besar lah. Qadi terkenal Iyas bin Muawiyah. Kata Iyas, aku kalau ada apa-apa aku akan tanya Abu Sya'tha. Yang dia maksudkan itu ialah dia maksudkan tu apa nama, Jabir bin Zaid. Yang tu anak murid Ali. Abu Sya'tha yang ni yang kita baca ni, yang ni Salim bin Aswad al-Muharibi Al-Kufi, Al-Faqih Al-Kufi, orang alim Kufah. Yang ni orang Kufah. Dia ni tua sikit pada hak nu. Nama dia panggil kunyah sama. Dalam ilmu hadis ada bab yang mana bab orang yang kunyah dia sama. Kunyah ni maksud apa? Nak kata apa nah? Gelaran lah. Kita ni gelaran masuk banyak. Kalau kita gelaran ni hak kita gelak orang panggil apa, man belacan tu pun gelaran lah. Bukan yang tu. Maksud kunyah hak disandak kepada anak. Kadang-kadang orang tu tak ada anak pun, tapi dia orang panggil je. Nabi kata ya Abu Umair. Dia pun Abu Umair, dia tak ada pun anak nama Umair. Tapi kadang ada orang zaman dulu dia suka pakai kunyah. Zaman sekarang pun kita tengok banyak abu-abuan kan. Ni pun dia main, termasuk Abu Sayyaf. Tak ada apalah, siapa nak pakai kunyah dia pakailah. Dia banyak aspek. Boleh jadi benda ni tradisi Arab saja. Walaupun sebahagian para ulama hadis kata disunatkan untuk ada kunyah. Nabi kata takannum, Nabi bagi ada kunyah. Okey, tak apa. Abu Sya'tha hak kita bahas ni, hak ni tua sikit pada hak tadi, yang di Basrah tadi. Yang ni nama dia Salim bin Aswad al-Muharibi. Dan dia faqih Kufi. Dia anak murid Abu Hurairah. Dia anak murid Abu Hurairah. Dalam bab kitab hadis saya kata, dia ada bab kalau orang tak mengaji hadis, kemudian dia pergi terjun saja ke dalam ilmu hadis, kemudian dia pun berlagak jadi ulama hadis. Dia tengok nama Abu Sya'tha, dengar jumpa daripada Abu Hurairah, tentulah kawan ni tabi'in. Dia pun pergi carilah, katakanlah dia boleh baca Arab, dia pun pergi cari dalam kitab-kitab rijal, ada Abu Sya'tha. Ada Abu Sya'tha. Dia pun tengok Abu Sya'tha, dia tengok, dia ambil, jumpa lah. Dia jumpa, katakanlah dia jumpa Jabir bin Zaid tadi. Lalu dia sangka kawan tu lah.
Pasal gelaran sama. Sebab tu ulama hadis dia tak boleh. Dia kena ada bab belajar nama hak sama, nama pak dengan nama dia sama, bab yang mutasyabih, orang yang sama, yang kunyah dia sama. Sebab tu ada bab al-asma wal kuna dia panggil. Dalam ilmu hadis bab senarai nama-nama dan gelaran-gelaran. Ada orang nama tak sama, gelaran sama. Ada orang nama sama, gelaran tak sama. Saya 2-3 hari lepas saya berceramah di satu gereja di Pulau Pinang. Semua ni kalau dapat kat wartawan lain pula bunyi. semua non muslim, Chinese dengan Indian. Ada padri, father dia pun ada. Jadi saya cakap tentang, dia minta saya cakap pasal banyak bab lah tapi saya dapat bagi 2 jam. Saya bercakap tentang ilmu hadis. Saya bercakap tentang change of narrators, tentang sanad, rangkaian sanad, chain of narrators. Itu maksudnya sanad lah, rangkaian para perawi. Macam mana hadis ni boleh sampai. Dan saya rasa mereka semua sangat kagum dengan Islam. Tak sangka begitu hebatnya Islam ni dia jaga agama dia. Dia jaga agama dia. Benda yang tak ada kat agama lain lah. Ilmu hadis ni ialah satu kurniaan Tuhan kepada orang Islam, yang tak ada kat agama lain. Tak ada. Special brand kalau mengaji, ambil master hadis, pandai menyiasat. Okey. Abu Sya'tha kata, Abu Sya'tha ni, yang ni lah Salim bin Aswa al-Muharibi kata, kunna qu'udan fil masjid. Kami duduk di masjid. Kunna ni cerita. Kunna dahulunya kami duduk di masjid. Saya dah sebut kunna ni ada 2 jenis. Kalau kunna tabi'in, dia maksudnya depa duduk dengan sahabat lah. Tapi kalau kunna itu kunna adalah dahulu. Macam mana nak terjemah? Adalah kami dahulunya. Macam tu. Betul tak? Adalah kami dulunya. Macam tu lah. Adalah kami dulunya duduk. Yang maksud kami dulu pernah. Macam tu lah. Kami dulu pernah. Kalau sahabat sebut kunna, maka kita consider, kita anggap benda ni main daripada zaman Nabi. Walaupun dia tak sebut nama Nabi, kita anggap benda tu zaman Nabi. Dia sebut dalam istilah benda ni maksud benda ni diiktibar sebagai rafa'. Maksudnya sebagai hadis tu marfu'. Hadis tu diangkat kepada Nabi. Contoh hak selalu kita baca, contoh hak selalu tuan-tuan duk dengar. Kunna nara al-ijtima' 'inda al-ahli al-mayt wa san'at at-ta'am min an-niyahah. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan lain-lain. Kunna adalah kami dulu melihat, iaitu menganggap berimpun di rumah si mati dan menyediakan makanan termasuk dalam hukum meratapi mayat. Dia tak kata Nabi kata, tapi dia kata kunna adalah dahulu kaminya. Mungkin orang kata mana ada dia habaq dulu. Kunna ni kunna sahabat, dia kira rafa' dalam ilmu hadis. Kunna sahabat maksudnya diangkat pi kepada Nabi. Cerita ni arti cerita yang ada kaitan dengan Nabi, dengan zaman Nabi. Kunna tabi'in, kunna macam Abu Sya'tha ni, kunna dia pi kepada siapa? Pi kepada sahabat lah. Okey. Kunna qu'udan fil masjid. Kami dulunya pernah duduk dalam masjid ma'a Abi Hurairah radhiyallahu an, bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Ni menunjukkan dia Abu Sya'tha ni anak murid Abu Hurairah. Macam mana kita tahu Abu Sya'tha ni dia anak murid Abu Hurairah dan bukan Abu Sya'tha tu? Sebab tuan-tuan, ini dia panggil ilmu rijal, ilmu tentang tokoh-tokoh hadis. Bila orang pergi ke kitab rijal,
dia akan tengok nama rawi, tokoh, dia akan ada dua benda. Pertama disebut rawa'an, orang yang meriwayatkan daripadanya, dan rawa'an, orang yang dia riwayat daripada. Rawa'an Abi Hurairah, rawa'an Ali, dia orang hak siapa tok guru dia ambil daripada siapa. Satu lagi dia rawa'anhu, siapa yang ambil daripada dia. Jadi ada bab. Jadi kita akan tengok senarai nama-nama orang ni kalau dia ni kata dia ambil daripada fulan, kita tengok dalam senarai nama dia tak ada. Dulu dia bukan mengaji hadis macam saya mengajak pakat mai ramai, saya pun tak kena. Entah dok mai kuliah ana dok mai ustaz je tak ingat kan, tuan selalu kata itu kat saya kan. Dia kata saya kadang tak ingat, minta maaf lah. Tak, dulu dia pas street. Siapa hak nak mai kuliah hadis dia apa tu kena orang terpilih lah. Hak dia mengajak awam tak apa, tapi hak dia nak riwayat. Dia bukan bagi semua anak murid dia kira dia kenal anak murid dah. Hak ni ambil daripada dah, kalau tidak pakat duk kelentong. Kacau. Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in, depa berjalan dua orang, tengok orang duk ceramah, tahu orang ceramah tepi jalan macam penceramah lah, tapi masa tu tak ada lagi TV ni, tak ada lagi. Jadi tak ada kan, jadi ceramah kat tepi jalan. Ceramah kat tepi jalan, dia kata haddatsana atau haddatsani Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'in, telah menceritakan kepada aku Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in duduk depan. Imam Ahmad kata dia, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in ni kami dua orang tak pernah cerita benda ni pun. Dia kata dekat aku ada beribu Ahmad Hanbal dengan Yahya bin Ma'in, tahu tak? Kira kaki kelentong ni dia boleh sandang pergi kat siapa pun. Sebab tu dia penting rawi, dia kena kenal rawi ni siapa. Nama ni tak pakai majhul, dia tak tahu. Majhulul hal, majhulul ain. Satu bab yang dalam ilmu hadis, ilmu yang bahar, lautan ilmu. Sebab tu masalah bila sebahagian daripada ustaz-ustaz ni dia mengaji fiqh tapi dia tak mengaji ilmu hadis. Bila dia tak mengaji ilmu hadis, dia pakai meracau. Semua hadis dia kira sahih. Jeltih ulama hadis buat kitab. Punya nak tapih ilmu. Okey. Dia kata dia duduk dalam masjid bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Fa'adzana al-mu'azzin, maka muazzin pun azan. Faqama rajulun minal masjid yamshi, maka satu orang lelaki dalam masjid tu bangkit keluar. Allahu akbar, Allahu akbar, dia pun keluar. Keluar baliklah ya, bukan keluar bembek sembahyang cerita lain. Ni keluar terus lah. Dia kata fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu. Basarahu tu jadi maf'ul. Jadi dia maf'ul lain. Abu Hurairah duk tengok ya. Mata dia duk anak mata Abu Hurairah duk tengok gitu. Duk tengok ya. Hatta kharaja minal masjid, sehinggalah dia keluar daripada masjid. Gua tengok dia bersiap-siap bangkit nak pergi. Mungkin Abu Hurairah tengok kot cara dia bersiap ambil beg dia, cara nak keluar lah kot kan. Kata Abu Hurairah, faqala Abu Hurairah, amma hadha faqad asa Abul Qasim, adapun dia ni telah menderhakai Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim ni kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang adapun dia ni derhaka pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salahlah keluar. Abu Hurairah tak kata bahawasanya dia tak dalam hadis ni dia tak riwayat apa-apa, tapi dia kata perbuatan tu menderhakai Nabi. Bermaksud kita faham, kita boleh fahamlah macam benda ni Abu Hurairah dah tahu daripada Nabi tak benarkan buat macam ni, orang bang kita keluar. Yang tu lah yang kita faham.
maka kita hukum di atas itu, maka dihukum sebagai makruh. Sebab saya nak sebut sebab ni, sebab Abu Hurairah ni dia sahabat jalil, mulia. Bila sahabat bagi satu pendapat, kadang-kadang sahabat bagi satu pendapat, dia ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan hak dia kata tak boleh tu kemungkinan pendapat dia, pasal dia pun faqih ataupun dia pun kadang-kadang ijtihad. Misalnya sahabat kata yang ni tak boleh ataupun yang ni boleh, kena ambil wuduk. Kita kena nak tengok, adakah ini suatu pendapat dia ataupun benda ni bukan pendapat dia. Benda ni dia tak mungkin dapat bagi pendapat kerana benda ni memerlukan wahyu. Dalam konteks yang macam ni, nampak macam benda ni tak mungkin pendapat Abu Hurairah. Pasal benda ni bila Abu Hurairah kata salah, pasal benda nampak macam tak salah apa. Tapi bila dia kata salah, maka nampak macam seakan-akan benda ni Abu Hurairah ambil daripada Nabi SAW. Kita kira macam tu dululah. Sebab saya nak kira pasal dia ni satu bab luas, iaitu bab masalah dalam usul fiqh dia sebut masalah dia panggil qaulus sahabi. Apa kedudukan pandangan sahabat terhadap hukum. Dalam mazhab Abu Hanifah, dia qaul sahabi ni hujah. Qaul sahabat ni hujah. Dalam mazhab Syafi'i, qaul sahabat tidak hujah. Dan Imam Syafi'i terkenal dengan perkataan dia, hum rijal wa nahnu rijal. Mereka itu tokoh, kita pun tokoh. Maksud bukan dia perendah sahabat, sama sekali tak. Tapi maksud macam mana mereka boleh bagi pendapat, kita juga boleh bagi pendapat. Hujah Imam Syafi'i kerana Nabi pernah kata masa hajjatul wada', fala'alla muballighin aw amin sami'. Boleh jadi orang yang kamu sampaikan hadis aku nanti lebih faham daripada orang yang dengar tu sendiri. Di atas perkataan Nabi tu, maka dalam mazhab Syafi'i berpendapat bahawasanya, dan mazhab yang bersama dengan dia, tidak mustahil tabi'in ada yang lebih faqih daripada sahabat. Di sudut kelebihan, sahabat lebih lah pasal dia jumpa Nabi. Hak tu bab lain. Macam Ustaz Syazli cerita tadi, hak ni bab sah tu bab lain. Bab sah bab lain, bab haram tu bab lain. Di sudut kelebihan sahabat, iaitu fadilat dia sebagai sahabat, tu tak bab lain. Tapi ada tak mungkin tabi'in lebih faqih? Let's say, biar contoh kita kata Imam Syafi'i lebih faqih daripada sebahagian sahabat. Mungkin tak? Mungkin. Imam Abu Hanifah lebih faqih daripada sebahagian sahabat. Mungkin. Itu bukan penghinaan. Faqih, ada sahabat tak banyak hadis dia. Nabi kata fala'alla muballigh aw amin sami'. Boleh jadi orang yang disampaikan, yang kau sampaikan hadis aku nanti lebih faham daripada orang yang mendengar itu sendiri. Islam tu luas dalam masalah ni. Tak apa. Kalau sahabat bagi satu pendapat yang kita kata pendapat ni tak mungkin sahabat mereka, maksudnya tak mungkin dia, idea dia sendiri tak mungkin. Contohnya apa? Contoh kalau dia bercakap masalah ghaibiyat, masalah perkara-perkara yang unseen, benda-benda yang tak boleh lihat. Contoh apa? Sahabat cerita tentang hal hari kiamat, tak mungkin dia reka sendiri. Walaupun dia tak sebut nama Nabi, kita kira benda ni daripada Nabi. Dia cerita tentang cerita Nabi-Nabi dulu, melainkan kita dapat pengesahan ataupun dapat trace cerita ni sahabat ambil daripada Israiliyat. Ada tak sahabat ambil cerita daripada Israiliyat? Ada. Khususnya Abu Hurairah sendiri. Kerana Abu Hurairah, saya dah cerita minggu lepas kan? Kerana Arab, dia minat, dia tak ada latar cerita. Dia bukan macam masyarakat tamadun yang lain. Bila main cerita-cerita Bani Israel, ahli kitab ni tertarik. Dan Abu Hurairah kadang-kadang kerap juga mendengar cerita daripada Ka'ab bin Ahbar. Ka'ab bin Ahbar Yahudi masuk Islam. Dia banyak cerita Abu Hurairah ambil. Kadang-kadang Abu Hurairah sembang, Abu Hurairah sebut cerita tu juga balik.
Anak murid Abu Hurairah dengar, depa sangka benda ni Abu Hurairah ambil daripada Nabi SAW. Ada orang seperti Syu'bah bin Hajjaj petikaikan Abu Hurairah, tapi sebenarnya bukan masalah Abu Hurairah, masalah orang hak dengar. Dia pergi kata qala Abu Hurairah an Rasulillah, daripada Rasulullah. Sebenarnya Abu Hurairah cerita, tapi oleh kerana Abu Hurairah kadang-kadang menceritakan riwayat-riwayat ini, cerita Abu Hurairah cerita riwayat-riwayat ini secara umum, dan dia juga cerita hadis, maka berlakulah kekeliruan yang seperti mana yang saya sebutkan tadi. Panjanglah pasal bab ni, bab Abu Hurairah. Dan ada beberapa perkara yang saya sebut pada minggu lepas juga, tentang contohnya kadang-kadang ada kekeliruan. Ada sahabat yang mereka tak jumpa Nabi. Mereka jumpa Nabi tapi mereka tak dengar terus daripada Nabi dalam banyak hadis. Contohnya siapa? Kita suruh sebut contohnya siapa? Ibnu Abbas. Rasulullah wafat dalam keadaan dia masih budak lagi, tapi hadis dia banyak. Dan macam tak logik. Hadis dia banyak, dia ambil bukan daripada Nabi, dia ambil daripada siapa? Dia ambil daripada sahabat yang lain. Bab ini satu bab dalam ilmu hadis, dia panggil bab marasilus sahabah. Bab marasil sahabat. Sahabat meriwayat dengan riwayat yang mursal. Sepatutnya dia kena kata an Abi Sa'id sami'tu Abu Sa'id an Rasulillah. Aku dengar Abu Sa'id daripada Rasulullah, tapi dia tak sebut Abu Sa'id tu, dia tak sebut Umar bin Khattab, dia terus potong, dia sebut an Rasulillah, qala Rasulullah. Oleh kerana ahlu sunnah, dia beza dengan Syiah, oleh kerana ahlu sunnah telah membuat satu keputusan bagi semua mazhab ahlu sunnah, as-sahabatu kulluhum udulun inda ahli sunnati wal jamaah wa adalatus sahabati bita'dilillahi wa rasulih. Sahabat itu kesemuanya mereka adil di sisi ahli sunnah wal jamaah, maka keadilan sahabat itu telah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Maka kalaulah Abu Hurairah tak sebut dia ambil daripada siapa pun, kita tahu dia ambil daripada sahabat, maka kita tak payah tanyalah, kita kira hadis itu sah jugalah. Itulah maksud dia. Abu Hurairah ni kadang-kadang dia pun macam tu, banyak hadis dia, dan dia baru masuk Islam, dia masuk Islam tahun 7. Jadi kita mungkin keliru sikit. Macam mana? Dan Syiah serang dia habis-habisan lah. Bukan saja Syiah, Orientalis juga serang dia habis-habisan, pasal dia 3 tahun dengan Nabi, tapi dia meriwayatkan sangat banyak dan dia ambil. Tetapi tak juga boleh kita nafikan. Ahli hadis insaf, kadang-kadang Abu Hurairah juga ada kekeliruan. Bukan dia tipu, tapi dia keliru. Saya buat contoh. Kita buat contoh. Aisyah komplain Abu Hurairah, dan sahabat lain juga komplain. Apabila Abu Hurairah riwayatkan hadis kata man ghasala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang mandikan mayat, dia kena mandi. Masuk balik rumah kena mandi. Siapa yang bawa jenazah tu, dia kena berwuduk. Aisyah komplain. Aisyah kata ma ala rajul law hamala udan. Apa masalah orang tanggung kayu? Kan jenazah tu buah atas, dia tak ada keranda zaman Nabi. Dia ada apa? Dia adalah kayu untuk letak jenazah tu. Keranda ni mai kemudian pengaruh Cina. Kan? Dia letak kayu. Dia takkan pegang tu nak kena berwuduk, kata. Sebagian sahabat kata ayan jusu mautal muslimin, adakah mayat kaum muslimin tu najis? Mereka komplain riwayat Abu Hurairah. Dan ada juga riwayat yang agak serius. Abu Hurairah kata man adrakahu fajru junuban fala sawma lahu aw fala yasum. Siapa yang mana waktu subuh dah masuk kat dia,
dia tak, dalam keadaan dia berjunub, dia tak boleh puasa. Abdul Rahman bin Haris dia dengar benda ni, dia bawa benda ni pi kepada Aisyah dengan Ummu Salamah. Dua orang ni isteri Nabi, bab-bab junub dia pun tak tahu. Aisyah marah dengan Ummu Salamah, kata apa dia riwayat macam tu. Kata Aisyah, kana Rasulullah, Aisyah dan Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulumin. Nabi itu summa yasum, Nabi itu pagi dah dalam keadaan berjunub, bukan kerana mimpi. Maksudnya bukan kerana mimpi, yang ambil faham lah maksud tu lah kan. Kerana persetubuhan lah. Dan dia, kemudian baginda berpuasa. Siapa lebih tahu antara Abu Hurairah, Aisyah dengan Ummu Salamah, isteri Nabi? Bila kes ni orang bawa pergi balik. Bahkan Marwan bin Hakam kata kadang hampa bawa pergi tanya balik Abu Hurairah, dia ambil mana? Abu Hurairah kata, aku tak tahu, aku dengar daripada Al-Fadl bin Abbas, tak apa, aku tarik balik ya. Kemungkinan dia ada keliru dalam kes tu, mungkin dia keliru. Tapi ada kes yang orang kata dia keliru, dia tak keliru. Contohnya, dia kata man hamala man tabi'a janazatan falahu qirat minal ajr. Siapa yang bawa jenazah, maka dia dapat qirat besar mungkin Uhud daripada pahala. Ibnu Umar dengar, Ibnu Umar kata aksara alaina Abu Hurairah. Abu Hurairah ni banyak sangat buat bagi kita ni. Lepas tu dia pergi tanya Aisyah. Aisyah kata betul. Hak tu betul. Nabi kata, betul ke dah? Betul. Kita jangan nak salah sangka dah kan. Nabi kata betul. Kata Ibnu Umar, qad farratna fi qarari kathira. Kita ni terlepas qirat banyak dah lah kalau macam tu. Kalau tidak tak lari lawai aku dia ikut jenazah kata. Maksudnya macam tu. Artinya, dan keadaan riwayat-riwayat itu menimbulkan kontroversi antara Abu Hurairah dan para pengkritik Abu Hurairah, Syiah dan sebagainya. Ahli sunnah menganggap, ahli sunnah kritis dalam hal ni. Bukan kata dia diam benda-benda tu, mereka juga sebut ada kesilapan tu. Tapi dalam kes ini Abu Hurairah diterima riwayatnya. Babu karahatul raddar raihan li ghairi uzrin. Bab, saya ni kena masuk ilmu hadis dalam sikit pasal ada pelajar-pelajar hadis. Belakang-belakang yang dah lulus pun saya bagi depa terus menyambung ilmu hadis depa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man urida alaihi raihan fala yaruddahu fa innahu khafiful mahmil tayyibul rih, rawahul Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah lagi katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man urida alaihi raihan, siapa yang diberi kepadanya, dibentang, ditawarkan kepadanya raihan. Raihan ni bukan nak darah nama Raihan. Raihan ni asal bunga raihan ada. Tapi raihan di sini maksud apa? Wangian, wangian. Fala yaruddahu, jangan dia tolak. Jadi orang bawa minyak wangi, minyak atar ke, orang kata bagi nah sikit, tak payah, saya tak payah. Aku tak suka wangi-wangi, tak sah macam tu. Maksudnya, Nabi kata jangan tolak. Nabi kata fa innahu khafiful mahmil, ringan saja nak bawa, tayyibur rih, dan wangi bau dia. Jadi sunnah orang tawar minyak wangi, sunnah apa? Sunnah kita ambil. Orang balik-balik Mekah tu, orang bagi kita minyak apa? Minyak wangi tak ambil lah. Tapi kawan nak bagi pun pilah cari hak wangi sikit. Janganlah cari hak kau jalan. Kawan nak pakai pergi masjid, orang kata hang pakai minyak apa? Hang pening kepala mentang-mentang nak bagi kat member pun. Jadi yang tu tak kena lah. Kadang-kadang pergi beli hak murah satu dia satu, nak buat apa? Bukan saya kata tak boleh bagi. Kalau bagi hak wangi lah, biarlah minyak wangi tu wangi kan. Minyak wangi tuan-tuan tahu lah, orang beli jenama hak bagus-bagus kan, harga dia mahal kan. Kan tuan-tuan baca ada kes ustaz apa tu, tak sebut nama kan. Minyak wangi dia sebotol 50,000. Oh hebat. Anak jemaah tolong kutip duit bagi beli. Baguslah masuk tarekat.
Lah kali merungut. Sunnah, untuk kita tak boleh tolak orang bagi wangian. Bahkan kalau kita tak mau terima tu makruh. Kok kata kita ni jenis berat terima benda orang, tapi bila orang bagi minyak wangi ambil. Bagi minyak wangi ambil. Pasal Nabi suruh. Dan minyak wangi ni kita akan baca. Ni ada dua hadis. Satu lagi hadis Anas. Saya nak baca berapa, saya nak urai ke sepuluh kali. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi kana la yaruddu at-tayyib. Rawahul Bukhari. Daripada Anas bin Malik, katanya sesungguhnya Nabi tak pernah tolak. Nabi tak tolak minyak wangi, tayyib. Hadis tadi tentang Abu Hurairah, di sini dia tulis man urida alaihi raihan. Tapi dalam riwayat yang lain dia kata man urida alaihi tayyib. Tayyib ni maksud minyak wangi lah. Maksud raihan ni satu lafaz yang boleh bagi macam wangian lah. Raihan ni, raih bunga pun panggil raihan juga kan. Tapi lah ni ramai orang sejak ada kumpulan nasyid tu raihan, ramailah orang buah nama raihan. Raihan ni wangian lah, wangian. Okey, Nabi kata Anas, pasal apa Anas kata? Anas kata Nabi tak, benda macam ni orang lain susah nak kata, Anas boleh kata. Sebab apa? Pasal Anas jadi khadam Nabi SAW. Sejak umur dia 10 tahun, ibu Anas Ummu Sulaim hantar kepada Nabi supaya Anas berkhidmat dengan Nabi. Anas boleh cerita mana hak Nabi suka, hak mana yang Nabi tak, hak mana Nabi tak suka. Hak tu kelebihan Anas bin Malik, khadimin Nabi SAW. Khadam Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, Nabi tak tolak tayyib. Kalau orang bagi hak minyak wangi, Nabi tak tolak. Kita pun kalau orang bagi minyak wangi, kita tak tolak. Tapi minyak wangi macam saya kata, minyak wangi dalam erti kata yang wangi. Dan orang Islam memang disuruh untuk berwangian. Sebab tu Nabi tak bagi orang yang makan sum, orang yang makan bawang putih, untuk fala yaqrabanna fi masjidina, kata fala yaqrabanna fi masjidina, jangan dia menghampiri kami di masjid kami. Sahabat makan seorang Nabi bau, Nabi tak kata jangan main masjid. Busuk orang lain, orang tak boleh nak duduk. Macam tu juga orang makan durian, dah makan durian lepas tu pergi sembahyang asar. Makan durian sembahyang asar rumah. Mayang Isya kan, mayang rumah. Satu masjid pening kepala dengan dia. Boleh orang duk khusyuk nak menangis dah, bau durian sakit hati ke orang tu. Bau durian. Sama juga orang merokok. Kan? Mula-mula Allahu Akbar. Dia bunyi bismillah tu, kita pening cucuk kepala dia ni, kena rokok apa, gudang garam ni. Kan? Jangan hampiri masjid. Dan tabiat orang Islam ni dia suka yang wangi. Nabi ni suka yang wangi dan Nabi sentiasa wangi. Dan kita pun disuruh biar ada minyak wangi, suka yang wangi. Nak keluar kita wangikan diri kita, kita spray ke, kita apa. Kalau tanya saya, minyak wangi, perfume yang ada alkohol pun is okay, tak apa. Ia bukan tidak najis sebenarnya. Pada qaul yang rajih bahasanya ia tidak najis. Ada pendapat yang kata najis. Saya tak nafikan. Termasuk Albani yang menganggap ia sebagai tidak bersih. Tapi dalam saya, kalau tanya saya sokong fatwa-fatwa termasuk fatwa daripada Azhar bahawasanya ia tidak termasuk dalam najis. Ia termasuk dalam najis. Dan orang yang tidak saleh, orang yang tak hidup sebagai orang bermasyarakat, orang muslim, orang yang nak mai ke masjid, orang yang mai ke perhimpunan kaum muslimin, kita tengok dia busuk. Bukan semualah. Dia tak kisah dengan busuk. Dan ulama-ulama hadis dia sebut wangi ni sahabat malaikat. Malaikat suka hak wangi, dia tak suka busuk. Orang hak bau busuk tu malaikat tak mai. Busuk ni kawan syaitan. Kita dengar itu secara perkataan, teori ya. Tapi kalau kita tengok dalam praktikal memang. Contoh orang hisap dadah, Allah busuk.
tapi dia boleh hidup. Setengah orang kita langkah, budak-budak, bukan budak-budak ni, muda hak ni semua baik kan. Setengah dia tak semayang tak apa, kita masuklah rumah dia, pening kepala, bau rokok, bau macam-macam, dia boleh hidup. Dia kata okey lah. Okey tak? Tak apa-apa. Okey tak? Tak apa-apa. Kita pening kepala. Tapi kalau kita tengok dalam keadaan, kita tahu dia ada segi agama. Tapi kalau orang tu orang penting pergi masjid, orang penting menghadiri istimaat, orang yang menghadiri gathering, congregation, orang yang menghadiri perhimpunan, orang ni dia akan jaga benda-benda ni supaya tak bau busuk kalian. Ni ciri. Dan kita pun kena jaga. Kita pun kadang-kadang duduk pejabat ni, ramai. Selagi dia tak keluar pada pejabat, pening kepala kita. Dia, ya Allah. Bau. Janganlah orang Islam, orang bukan Islam, wangi pula pada orang Islam. Kadang-kadang pergi masjid, pergi apa, baguslah. Kita nak tidur masjid ke apa, tak ada masalah. Agama bukan larang kita tidur masjid. Tapi jangan bagi masjid kotor. Jangan bagi masjid selerak, dan jangan bagi kita pun nampak kusut masai. Pi terus kita semayang, orang terganggu dengan kita. Kadang-kadang tuan-tuan pernah pergi gereja 2-3 hari ni, jangan sebut marah-marah, tapi tak apa. Tuan-tuan, saya tak tahulah, tapi kadang-kadang masjid kita, bukan semua masjid kita, kadang-kadang tak bersih. Walaupun hati kita mungkin bersih, tapi kadang-kadang orang tak jaga kebersihan. Nak pergi semayang tengok tak cicak lah ada. Pergi tandas tak boleh nak masuk, busuk. Malu kalau kita pergi tempat ibadat orang lain lebih elok pada tempat ibadat kita. Kalaulah satu orang tu baru nak masuk Islam, hari tu dia duduk pergi gereja seakan itu dapat hidayat Islam. Dengar Nabi kata agama ni kebersihan, at-tuhur minal iman, kebersihan itu daripada iman. Tak ada hadiah an-nazafatu minal iman, tak ada, tapi tuhur daripada iman. Pembersihan diri itu daripada iman. Pipi masjid, tengok masjid orang Islam, Allah, dia kata nak masuk pun nak termuntah. Tak padan dengan agama dia, hak tak sebut sakan sangat. Kita dalam kehidupan orang Islam, nas ada, tapi cara kita laksanakan tak macam dengan nas hak Tuhan ataupun hak Nabi bagi tahu. Tuan-tuan tengok pilihan raya Amerika. Tuan-tuan sokong siapa? Tengok Barack Obama lawan dengan Mitt Romney. Romney lawan dengan Obama. Saya sebenarnya saya bimbang Romney menang, sebab Romney ni dari segi saya bimbang dia akan jadi Bush, macam Bush dulu. Sebab dia pun daripada Republican, kemudian dia ni mewakili kelompok elit kaya lah, dan dia punya hubungan cara dasar yang dia dah sebut dia nak buat pada Timur Tengah dan seumpamanya boleh mengundang perang pada dunia ni. Obama, ada orang kata macam mana pergi sokong Obama, dia bukan Islam. Ini kita orang kita, otak kita. Dia kata Obama tu bukan buat Islam, dia nak suruh Obama buat Islam. Dia ingat Obama apa? Hak orang Islam merintah negeri orang Islam tak boleh buat Islam. Kita orang Islam ni kena ada sikit nilai otak kita dalam melihat kejadian-kejadian alam ni, dalam melihat persaingan manusia. Quran ajak kita bijak. Alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Alif lam mim, telah ditewaskan Rom. Orang Parsi perang dengan Rom, pusingan awal, para sahabat masih lagi berada di Mekah. Parsi lawan dengan Rom. Parsi Majusi, Rom Kristian.
Pusingan pertama tu Parsi menang, Rom kalah. Ghulibatir Rum, ditewaskan Rum. Fi adnal ard, pada bumi yang paling rendah. Dulu ulama kata bumi yang paling rendah tu dia dekat dengan Mekah dan seumpamanya. Sebenarnya paling rendah ni masuk rendah lah. Kawasan Laut Mati, kawasan Palestin yang mereka perang tu, memang dari segi geografinya dia paling rendah di atas permukaan bumi ni. Tapi Quran kata wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Mereka selepas ditewaskan itu akan kembali menang. Rom akan menang kembali. Pasal apa? Orang Islam, orang Quraisy bila dengar Parsi menang, seronok. Orang Islam tak seronok. Sebab walaupun orang Rom itu Kristian, tapi nak dibandingkan Kristian dengan apa? Majusi, Kristian tu lebih dekat dengan Islam. Dia sebut Allah Ta'ala juga, dia sebut juga Nabi, cuma dia pergi kata wah, dia syirik masalah tiga, masalah Isa. Sebab tu kita, Allah kata apa? Fi bid'i sinin lillahi amr min qabl wa min ba'd. Pada dalam bid'i sinin, antara 3 sampai 9 tahun. Bagi Allah itu urusan yang sebelum dan selepas. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari Rom dapat kembali menewaskan Parsi, orang mukmin bergembira. Pasal apa gembira? Bukan Rom tu Islam. Tak nak dibandingkan dengan Rom dengan Parsi, eloklah Rom. Tengok pemikiran politik Quran ajak supaya walaupun dua-dua tu bukan kerajaan Islam, tapi kita kena ada pendirian antara yang baik dan antara yang buruk dan yang lebih buruk. Setengah orang kata, "Hei, apa ni nak sokong-sokong itu Amerika semua, siapa sokong jadi kapiak?" Tak ada akal. Literalis, Pak Haji, bab politik. Allah Ta'ala suruh kita bezakan. Wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Hari itu orang Islam seronok. Tuan-tuan, saya bukan nak ni, tapi antara kita tak bermusuh dengan mana-mana agama, tapi bagi Islam, antara orang Buddha dengan orang Kristian, mana yang lebih jauh daripada dengan orang Islam? Buddha. Kita dalam negara kita sensitif dengan orang Kristian. Saya bukan kata suruh kita tak ni okey Kristian ke apa. Tapi kalau sebut isu Kristian ni macam nak perang. Sebenarnya antara Kristian dan Buddha, Christianity dan Buddhism itu, antara dua ajaran ni, yang lebih jauh daripada kita ialah Buddha. Yang lebih jauh daripada kita ialah Hindu. Kristian lebih dekat. Antara kejauhan itu Kristian lebih dekat. Lah kita pun tak tindas mana-mana agama, tapi maksud dari segi jarak pengajaran agama. Tapi kita tengok ada tokoh Hindu pun kita tak sensitif. Tapi kalau ada orang Kristian apa macam sensitif. Ada kalau orang pergi ada orang pergi berucap di gereja apa, teruk nak jadi Kristian. Sampai pergi buah tandai pun tak apa. Dia tak apa, dia balik punya pasal. Mana boleh, kan? Jadi kita sebenarnya Quran ajak supaya kita bezakan. Ini ada ahlul kitab, people of the book. Ada ahlul kitab, orang yang Allah Ta'ala bagikan kitab kepada mereka. Mereka lebih dekat dengan kita. Saya tak apalah, tapi saya nak ceritanya Quran ajak apa? Quran ajak apabila ada dua kelompok, walaupun dua-dua tu katalah bukan Islam, orang Islam tetap diajak supaya menentukan pendirian apabila dua-dua tu bersaing. Mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Tapi saya, tuan-tuan baca artikel saya puji juga. Tuan-tuan tengok, mereka ada kelebihan mereka. Kita komplain dengan mereka lah pasal dasar luar dia terhadap negara orang Islam. Tapi mereka untuk rakyat mereka sendiri, nak jadi presiden mereka tu, pergi berdebat dua-dua. Romney, Obama naik berdebat 3 siri, rakyat seluruh negara dia tengok. Dan rakyat boleh nilai, kawan ni cakap, kawan ni, media semua boleh masuk.
Tak ada kata kau ni kena gam, kau ni tak ada. Semua masuk. Boleh buat. Obama mak cakap dalam tu, CNN boleh keluarkan hak mana hak dia cakap betul, hak mana dia cakap tak betul. Juga Romney sama. Lawan-lawan sungguh-sungguh lah. Saya tak tahu. Memang kaum pemodal memang membelanjakan untuk pilihan raya itu. Itu kita tidak nafikan. Kalau tidak, tak mungkin. Kita tengok di Al Jazeera dan juga CNN sendiri, orang tanya ramai tokoh-tokoh politik Amerika, ambil duit mana ni nak buat kempen ni ratus juta ni. Dia kata memang setiap pihak, sama ada Republican ataupun Demokrat, memang ada pemodal-pemodal yang bagi. Tapi rakyat sendiri, yang penting rakyat tu boleh tengok untuk dia pilih siapa. Orang boleh cakap, bukan orang tak boleh cakap. Dah, orang boleh bercakap. Orang boleh pinat tak pentas, boleh kemukakan idea. Orang ni boleh jawab idea dah. Bukan kata satu orang yang jadi calon cakap pun tak boleh, apa pun tak boleh, main dengan duit banyak je. Tak ada. Kena ada idea. Orang kena tanya dia tentang dasar luar, tanya dia tentang ekonomi, tanya dia tentang politik negara dia, tanya dia pendirian dia terhadap Iran, tanya dia tentang Israel, tanya dia kena jawab untuk jadi presiden. Rakyat nak nilai. Tanya Obama, lepas tu kau ni tanya ni balik. Lepas tu rakyat boleh buat keputusan dia nak pilih siapa. Lepas dia pilih, dah menang, tengok Obama kata apa. Kita kalau menang, kita kata apa? Padan muka, siapa yang lawan tu pengkhianat negara. Kita macam tu menyombong kata. Obama kata apa? We may battle fiercely, but it's only because we love this country deeply and we care so strongly about its future. Kita memang lawan habis-habisan, tapi semua itu aku dan Romney tidak ada lain melainkan kerana kami berdua sangat sayang kepada negara ni dan kami begitu ambil berat soal masa depan negara ni. Aku ucapkan tahniah kepada Romney, sebab dia telah berjaya untuk kempen habis-habisan walaupun dia tak menang sebagai presiden. Tapi itu kehebatan dan tim dia. Dan Romney pun lepas dia kalah, dia tahniah dan dia tahniah dan sebut pada pengikut dia, aku telah berhubungi Obama dan ucapkan tahniah kepada dia di atas kemenangan dia. Dia kata aku begitu harap untuk aku jadi pemimpin presiden negara ni. Tapi dia kata but the nation choose another leader. Tapi rakyat memilih pemimpin yang lain. Dengan itu aku menyertai rakyat untuk berdoa kepada pemimpin kita supaya Tuhan memberkati perjalanan negara ini. Hebat kita. Saya kata pasal apa hebat tuan-tuan? Pasal apa Obama dia dapat macam tu? Sebab dia tahu orang yang bertanding dalam pilihan raya bukan musuh negara. Dia juga nak beri servis kepada negara. Pasal apa Romney kata tak apa, dia kalah pun tak apa, dah rakyat mau, apa aku boleh buat? Kemudian dia kata, maka dia pun dia dengan isteri Anne and I join with you to honestly pray for him and for this great nation. Maka aku dan isteri aku pun berdoa untuk dia dan untuk bangsa yang agung ni, yang mereka. Pasal apa? Dia pun puas hati, dia tahu dia kalah, betul-betul kalah ya. Bukan kalah tipu ya. Bukan kata kalah kod dia. Kalau kita tak puas hati, boleh lah, mana cik aku langsung tak ada peluang cakap, mampus semua duk bercakap. Makcik dalam TV tak boleh tengok langsung aku, duk tengok muka orang lain lah. Setiap hari duk kena kutuk kan. Tapi oleh kerana dia pun masuk, dia pun bercakap, iklan dah dua-dua, debat pun dua-dua, rakyat tengok dah semua. Kalah pun puas hati. Kalau kita habaq ni, sekali ada lah ulama-ulama mana kata tak baik tiru barat. Itu dia kata paling pandai, paling cerdik. Ada benda yang orang boleh tiru. Sekalipun zalim, tapi kita kena hormat pasal orang Islam. Sekalipun baik, kita tak boleh tiru pasal kafir. Takkan macam tu agama. Keadilan ialah sesuatu yang common sense, sesuatu yang orang boleh faham. Saya tak kempen lah siapa-siapa kan, tapi siapa nak masuk tak kisah, kita tak apa. Siapa nak mengundi tak apa, kita tekan kata kita sokong siapa. Tapi biar bagi adil lah. Mana syok pergi tengok orang main tinju, satu orang ikat tangan kat belakang, satu orang boleh tinju, dia tumbuk betul dia menang, dia betul pandai apa macam tu.
Hang buka tangan dua-dua tak apa, menang pun puas hati, tak apa. Wallahu a'lam. Dan ada soalan. Tuan-tuan, sebelum saya lupa, apa minggu depan saya tak ada kuliah. Pasal saya tahu tuan-tuan nak cuti. Betulnya saya nak cuti. Tapi betulnya tuan-tuan orang pun nak cuti, baru cuti sekolah kan. Saya berada di Melaka. Saya tak tahu, mungkin saya tak Syah Wahab kuliah jalan macam biasa. Kalau ada pengganti jalan macam biasa. Tapi kita bagi cuti kot seminggu. Kan? Apa pandangan Ustaz tentang satu pertubuhan iaitu Hizbut Tahrir yang menyatakan demokrasi adalah sistem kufur yang menyanggahi Islam? Saya ingat nanti tuan-tuan tengok, saya akan ada saya ada forum tentang Islam versus demokrasi yang dibuat di Kelang. Saya, Dr. Mazli dan juga Ustaz Wanji, 18 bulan. Forum tu nak buat, saya tak tahu, penganjur kata pihak pemuda PAS ni ada kawan-kawan tak puas hati, tak mau bagi program tu, sebab nanti tiga-tiga orang ni bagi pandangan yang tak sama dengan PAS. Betul ke? Tak tahu, saya tak tahu, dia penganjur hantar tadi, tapi program tu on jalan yang biasa. Tapi kalau betul itu depa kata, kalau dia, saya akan check. Kalau itu depa kata, kalau betul itu depa kata, leceh. Tak ada merintah pun dah tak demokrasi dah. Kadang-kadang 2 kali 5, 5 kali 2. Ada soalan? Tak ada soalan, tuan-tuan? Oi. Okey. Oh, tanya kali. Heran dia dari mana? Soalan pertama Pak Azan. Ya. Perlukah kita sahut azan? Kiranya sebutan-sebutan makhraj yang tak betul, di mana Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak sebut Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Adakah kita harus jawab azan? Yang kedua, Ustaz, dalam surah Hud ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dan adalah arasnya di atas air. Di sini anak minta Ustaz ulas berkenaan dengan aras di atas air. Terima kasih. Dan yang ketiga, maaf. Banyak ah. Sebab yang lain mereka ni tak pernah keluar dalam tektok kata ada penghuni hantu di dalam Ustaz. Tak pernah keluar lagi ya. Kata ada penghuni hantu sebab negara kita ni tak ada hantu pun. Hantu pun boleh bunyi. Terima kasih. Mungkin disebabkan kerana di negara kita ni banyak bomo. Parti-parti pun banyak tokoh-tokoh ada yang bomo. Jadi apa saja termasuk pengundi, dia fikir pengundi hantu. Mungkin kot. Ada kot pengundi hantu. Tapi saya ingat apa, nak heran Haji Khalid. Nampak ni ustaz-ustaz ni ramai ingat duk jampi hantu. Hantu sungguh pun boleh jampi, takkan pengundi tak boleh. Saya masalah arsyuhu 'alal ma' wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arasy Tuhan 'alal ma'. Macam hakala, macam tu Quran kata, macam tu kita faham. Arasy dia.
Arash itu wujud. Dan daripada Allah Ta'ala ciptakan setiap sesuatu daripada minal ma', daripada air. Dan arash itu wujud. Nah, arash dia di atas air. Macam mana? Allah Ta'ala alam. Dan sekeliling kita pun air ni banyak lah. Air ni yang di sekeliling kita ni, air macam-macam air yang ada kan. 2 hidrogen, 1 oksigen, air kan. Wallahu ta'ala alam. Macam tu Quran dah macam. Walaupun perbahasan panjang lah, macam-macam pendapat di kalangan tabi'in lagi, di kalangan macam-macam, kemudian daripada mazhab salaf, kemudian mazhab khalaf. Adakah Tuhan di atas arash, ataupun arash itu hanya wujud, Tuhan bukan atas arash, hanya simbol dan seumpamanya, macam-macam. Kemudian yang pertama tadi, jangan relate tadi. Kenapa? Azan, kalau sekiranya orang tu azan tak betul, maka asalnya kita hanya wajib jawab azan yang betul. Asalnya itu asal. Jadi bila azan tu tak betul, ada 2 keadaan. Sama ada kita tak banyak, sebenarnya sunat jawab, disunatkan jawab, sunnah jawab, disunnahkan jawab. Walaupun sebahagian ada di kalangan ulama yang mewajibkan, disunnahkan menjawab azan. Bila orang azan dengan betul, kita jawab. Karena Nabi kata, qulu kama yaqul, maka hendaklah kamu kata macam mana yang muazzin tu kata. Jadi takkan dia kata silap, kita nak pergi kata macam dia juga kan. Jadi kita tak katalah. Jadi bila dia kata silap, kita tak ilahlah kata dia. Ataupun kita faham elok macam ni, dia kata silap, kita tak ikut yang silap tu, kita kata hak betul. Kita kata hak betul pun boleh juga dipaham. Para fuqaha, mereka sedikit ada keluasan dalam masalah orang telor. Kalau orang tu semayang, dia telor, dia tak boleh nak baca. Dia orang kata siratal ladzina an'amta alaihim, dia tak boleh. Dia jenis, bukan semua orang Jawa, tapi ada orang Jawa lah yang tak boleh. Dia kata siratal ladzina nangam tak, dia nangam. Orang kata siratal ladzina an'amta alaihim, dia siratal ladzi nangam. Dia nangam juga. Tak apa payah buat pun duk nangam juga. Dia ni kira dimaafkanlah. Tapi dia tak patut jadi imam lah. Tapi kalaulah kita pipi dia dah jadi imam, kampung tu semua Jawa dah, bukan kata semua Jawa lah, marah lah lagi isu perkauman lah. Semua tak boleh, semua nangam. Semua jenis tu pakai duk sebut nangam belakang. Dia lah antara nangan-nangam tu, dia sedap sikit pada hal lain lah, dia bagi dia jadi. Kita kita tak nangam. Kita singgah semayang, dia nangam kan, suratul ladzina nangam, dia nangam. Dia bukan sengaja ni. Orang dah betul kali ke 999 dah, tak boleh. Tapi tak ada siapa nak jadi imam, dia jadilah kampung tu. Hak lain pun kalau jadi pun lagi teruk. Kita mai jadi kat belakang, kita hak boleh tak nangam ni, an'am ta'alaihim, dia jadi imam. Sah tak semayang kita? Semayang kita sah. Kita consider dia sebagai orang yang telor lah. Bila dia telor, dia tak boleh sebut, bukan dia sengaja sebut macam tu. Tapi dalam kes macam tu lah. Tapi kalau dalam kampung tu ramai lagi orang lain boleh azan, cari hak boleh sebut lah. Cari. Kerana azan beza. Bukanlah beza, azan hak macam tadi, tapi azan ni lagi penting sebab dia jadi syiar. Semua orang dengar. Macam mana kalau satu orang mai dengar, orang kata, sebenarnya orang kadang-kadang dia sebut susah dia, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dia nak sebut Muhammad, dia nak sambung patah tanwin bertemu dengan ra tu, lalu dia pun pergi sebut macam mana tadi? Tahu siapa tak tahu dia. Ada soalan ni? Salam. Allah Subhanahu wa taala la ikrah fi din. Sudah ada di kalangan liberalis yang bertafsiran sendiri. Jadi kalau dia
Hadirin dan hadirat sekalian, ni isu. So Abang Sinar pergi bubuh saya muka depan, dia kata saya bela. Saya bukan bela hak tu, saya tak apalah, tapi laporan dia tu okey lah. Saya bila beliau hubungi saya, dia ceritakan keadaan, saya faham maksud dia. Tapi saya nak ulama asal ayat ini menurut Ibnu Katsir. Asal ayat ni dia turun kerana menurut sebahagian riwayat lah, kerana dan Al-Albani mensahihkan riwayat ini, kerana orang-orang Madinah, orang Yathrib, sebelum kedatangan Islam, bila mereka dapat anak, kadang-kala mereka nazar, kalau aku dapat anak ni, aku nak bagi anak ni kat Yahudi. Pasal depa orang Arab ni, dia tak ada agama yang teratur, agama yang tersusun. Jadi Yahudi ni agama yang agak kemas. Bila dia agama yang kemas, dari satu sudut perasaan orang Arab ni memang pandang juga tinggi pada Yahudi ni. Bila dapat anak, kadang-kadang dia bagi kat Yahudi. Anak bila duduk dengan Yahudi, lama-lama anak jadi apa? Jadi Yahudi ya. Yahudi naknya tak boleh masuk, tapi dia duduk membesar, dia ikut percaya macam orang Yahudi percaya. Bila Islam datang, mereka menganut Islam, jadi golongan Ansar. Mereka mula menyesal sebab anak mereka jadi Islam, anak mereka jadi Yahudi. Lalu mereka berfikiran, mereka rasa nak paksa balik anak-anak mereka tu supaya terima Islam macam dengan mereka juga. Pasal mereka mak bapak dah masuk Islam, pasal anak-anak pun patut ikutlah masuk Islam. Tak bolehlah duduk dengan Yahudi, ikut Yahudi macam dulu. Quran turun kata la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan, no compulsion in religion. Tidak ada paksaan dalam agama, kerana telah nyata antara petunjuk dan kesesatan. So tak boleh paksa, walaupun kita dah masuk Islam, kita tak boleh paksa anak kita yang tak Islam untuk masuk Islam. Okey, itu asasnya. Keadaan pada zaman Nabi, orang masuk Islam, dan kemudian kita kena beza. Ini senario yang tak ada pada zaman kita. Pada zaman Nabi tak ada sangat orang yang lahir Islam. Yang ada ialah orang yang memilih untuk masuk Islam, dan mereka masuk Islam dengan pilihan mereka. Dan kita tak dapat banyak kes, ada kes orang yang keluar Islam. Sebab itu ingat tak apabila Abu Sufyan dia jumpa dengan Maharaja Rom Herakl, dan mereka dialog, dia tanya macam mana dengan pengikut Muhammad, adakah ayakhruju ayartadu an dinihim, adakah mereka keluar daripada agama mereka? Abu Sufyan kata la, tak keluar. Dia kata wa kadzalika sya'nul iman idza khalatal bashashatul qulub. Yang demikian itulah keadaan iman apabila dia dah bercampur masuk dalam jiwa. Dia orang Islam tak keluar. Kita ada kes yang keluar masuk Kristian, ialah kes Ubaidillah bin Jahsh. Ketika di mana? Ingat tak? Kau tuan-tuan lupa kuliah. Di Habasyah. Kan mereka tiga beradik, anak-anak Jahash, Abd, Abdullah, Ubaidillah. Ingat tak? Yang masuk Kristian, dia suami kepada Ummu Habibah. Kemudian Ummu Habibah pun berkahwin dengan Nabi. Suami dia murtad. Satu kes di negeri Habasyah.
perkataan Nabi, man baddala dinahu faqtuluh, siapa tukar agamanya bunuh. Sebab apa sebab lah? Ulama kata bahas tukar agama bunuh ni sebab apa? Sebab dia tukar agama ke, ataupun sebab kerana dia treason, kerana dia nak kata apa? Khianat lah, apa? Derhaka. Suatu komuniti Islam, orang tak paksa kau masuk. Bila kau masuk, kau dapat zakat, kau kahwin dengan orang Islam, kau dapat protection, kau dapat perlindungan daripada kerajaan Islam, semua kau dapat. Lepas tu esok kau keluar pula. Setelah kau tahu semua benda dalam masyarakat Madinah, kau keluar. Sebahagian para fuqaha kata dia dihukum mati kerana murtad tu sendiri, kerana tukar agama tu. Ada di kalangan para fuqaha menyatakan dia dihukum mati kerana treason, kerana dia khianat. Kalau kerana dia khianat, kalau treason tak berlaku. Ini pendapat Ibrahim An-Nakhai. Dia menyatakan kalau tak berlaku hal itu, maksudnya dia keluar dan diam. Ada yang berpendapat bahawasanya walaupun majoriti kata dihukum, tapi ada yang berpendapat kata dia tak dihukum. Kerana Umar pernah kata Allah sekadar dia keluar tu tak memberi mudarat kat kita. Mereka berpegang pada pendapat itu. Maka panjang perbahasan ini. Tidak ada orang Islam. Tadi ada ahli parlimen yang berhubung yang cakap dengan saya. Saya kata, saya beritahu, tidak ada orang Islam. Kau orang kena tahu, tidak ada orang Islam yang setuju dengan orang murtad. Tak ada. Tetapi yang orang bahas berbeza, apakah hukuman kepada orang murtad? Adakah dia dihukum kerana murtad, ataupun kerana dia dihukum kerana dia melancarkan peperangan semula, ataupun permusuhan kembali dengan menggunakan kelebihan dia sebagai orang yang telah masuk Islam itu untuk kembali menyerang Islam. Itu. Ketiga, adakah peruntukan kalaulah kata hukuman mati seperti yang disebut oleh sebahagian pihak, adakah jika benda tu awak awak boleh buat dalam keadaan masyarakat hari ini? Let's say kata treason sekalipun, biarlah kata treason sekalipun, derhaka sekalipun, adakah boleh dibuat hukuman mati kepada orang yang keluar Islam di dalam masyarakat seperti Malaysia? Dan adakah jika dibuat, ia memberikan impact yang positif atau negatif? Kesan yang positif ataupun negatif? Maka hak penting pada zaman ni apa dia? Hukum ke ataupun dakwah? Dakwah. Yang penting ialah dakwah. Yang penting kita kena tanya sebab apa? Sebab apa orang murtad? Kita kena tanya zakat. Kita kena tanya dakwah-dakwah kita. Kita tanya pengurusan agama kita. Sebelum nak tanya macam mana nak hukum pok-pok murtad. Hatta mereka yang kata ada hukuman untuk orang murtad, ada bab yang dinamakan istitab. Istitab bermaksud tak dihukum orang yang murtad, melainkan setelah diminta dia untuk bertaubat. Diminta bertaubat dengan cara diterangkan apa yang dia keliru. Umpamanya dia keliru tentang kenapa Islam suka buat ni, dia keliru. Lalu kita panggil dia, kita kena jelaskan kekeliruan. Tak boleh kata hantar satu ustaz, ni ustaz cakap lah, hang kena dengar, hang bukan ustaz. Tak boleh macam tu. Kena nanti orang yang boleh bercakap berhujah menjawab kekeliruan dia. Yustatab, diminta bertaubat. Ini satu bab yang panjang. Nanti kita kena diskusi tentang. Saya masa tak ada. Tapi saya nak cerita, kemudian ada pandangan dalam mazhab Abu Hanifah yang menyatakan bahawasanya anak-anak, ini pandangan yang walaupun tidak majoriti, yang menyatakan anak-anak apabila dia baligh macam diberi peluang untuk dia menentukan agama. Pandangan ini tidak popular, tetapi disebut dalam sebahagian mazhab. Kalau ada orang sebut pun, sebenarnya masih ada mazhab yang sebut. Sebab kalau dia lahir dalam keadaan dia, setiap anak yang dilahir Islam, dia Islam lah. Tapi adakah dia ada majoriti, jumhur kata no, dia Islam. Tapi ada qaul yang menyatakan
Apabila dia balik, dia tetap ditanya kembali agama dia. Sebab dia tak boleh, Islam tak boleh berlaku secara ikutan, dia kena berlaku secara rela. Ada pendapat di kalangan demikian, walaupun ia tidak begitu masyhur, tapi ia satu perbahasan yang panjang dalam hal ini. Yang penting kita tak setuju orang murtad. Yang penting kita tak terima orang murtad. Yang penting kita akan menghadapi, berkempen untuk mengelakkan orang daripada murtad. Sekarang isu ni telah dipolitikkan. Ada kata no, tak boleh, bukan saja kita kena hukum orang murtad. Hak kata tu pun tak hukum. Sebab tidak ada mekanisme. Yang ada sekarang ialah kekuatan dakwah. Dan kita kena tahu reaksi. Sahabat saya dulu buat PhD zaman saya, nama dia Ayyash. Dia sebut satu benda yang saya suka dengan tesis dia, iaitu ketika undang-undang Islam dibuat, ketika itu umat Islam ada satu benda yang dinamakan dengan siadah, ketuanan. Bila buat, orang respect. Macam sekarang tuan-tuan, macam katalah Amerika, dia buat apa pun orang duk percaya. Macam mana kita marah pun, orang kata ini jenama Amerika, tetap dia punya jenama tu. Jenama Islam tu hebat. Padahal zaman Islam tak ada siadah, buat apa pun tak jadi. Buat undang-undang murtad bukan menyebabkan orang tak murtad, ramai lagi yang duk teringin nak murtad, geram. Kata agama tak ni sebab terpengaruh dengan pemikiran luar. Lalu akan mempercayai, oh inilah agama teroris, agama apa. Cuba kita pancung satu orang yang murtad di tengah laman, apa akan berlaku? Positif atau negatif? Tuan fikir kebangkitan dunia akan hentam benda ni habis-habisan. Saya bukan tentang hukum tu, tetapi impak positif itu tidak berlaku. Maka ulama kita kena fikir dunia sekarang, dan kemudian orang akan buat undang-undang untuk diri dia. Kalau orang Islam pergi dakwah kalau orang Islam dakwah sekarang orang Islam dakwah di Thailand banyak, kita pun pergi dakwah Thailand. Kalau kita dakwah di Thailand, kalaulah agama lain pun kata kami nak buat macam Islam juga, siapa yang masuk Islam kami tangkap dan kami hukum dia. Lagi negatif. Kemudian kita kata ini undang-undang agama lain pula nak buat, kata dalam negara kita menurut undang-undang agama kami pula tak boleh keluar agama, siapa keluar kami akan hukum. Lepas tu kita ada banyak pusat Islam apa semua kat luar negara yang dakwah, siapa yang dakwah ajak orang lain masuk Islam kami akan hukum kerana dia tak menghormati. Tuan-tuan, bab melawan hukum dalam dunia moden hari ini dengan Islam bukan kuasa utama, hanya menjahanamkan kita sahaja. Nak cakap atas politik bolehlah, tapi cakap atas apa realiti yang berlaku. Ini yang menyebabkan para pemikir bukan tak mau sentuh undang-undang murtad, tetapi meaningless dalam keadaan sekarang, tak ada makna. Yang ada adalah kekuatan dakwah. Orang tak cakap pasal undang-undang macam Zakir Naik makan Ahmad Didat, tak cakap pasal undang-undang murtad pun, tapi ribuan orang masuk Islam kerana dia. Hak duk cakap nak buat demonstrasi undang-undang murtad pun, bini dia pun kadang-kadang tak dan. Bukan nak kata lah, bukan kata tak bagus kan. Kadang-kadang politik kan saja benda ni. Politik kan saja. Saya tak sokong belah mana-mana pun, tapi saya nak kata kepada PAS, kepada Pakatan Rakyat ni, dan kepada UMNO, Barisan Nasional, nak main politik, jangan duk main agama. Hampa pergi bahas masalah politik, tapi bila semua duk main dengan agama ni, kau ni bubuh dalil kau ni umat dalil kau ni. Bila saya kata ni YB Lembah Pantai apa, Nurul Izzah, bila dia hubungi saya kata sebenarnya dia kata dia tak masukkan. Bila orang kata satu kenyataan umum, kita kena tanya dia kata dia tak masukkan, kita kira dia tak masukkan lah. Dia kata dok dia masukkan, dia kata saya tak masukkan, dok aku kira hang masukkan. Mana boleh, dia kata aku yang cakap, aku tahu kau maksud apa. Dia kata aku tak masukkan, tak kira aku kira hang masukkan juga. Ini satu benda pelik. Dia kata tak masuk, saya bukan kerana saya sokong parti dia ke apa, dia tak masukkan. Tuan-tuan ingat dulu Tun Mahathir apabila dia pertikaikan hudud PAS, saya kata dia tak masukkan hudud tu, dia masukkan hudud PAS. Ada orang kata oh ini dapat upah UMNO ni, hak ni lah UMNO kata ni PKR upah ni. Macam itulah politik punya selekeh.
Kita orang yang duduk pada berunding dengan teks. So kita kena layan semua sama. Kalau dia ni kata saya tak masukkan hak Quran, saya masukkan hak tu maksud dia. Tak kira. Walaupun hang tak maksud, nak kira hang maksud juga supaya hang boleh jadi kafir. Mana boleh? Dia panggil lazimul qaul, laisa bil qaul. Apa yang kita faham, apa yang orang cakap, bukan dia cakap. Saya selalu ajak pada lazimul qaul laisa bil qaul. Ini benda yang digunakan oleh ulama dalam masalah akidah. Kita jumpa satu orang kata, saya sebut dulu. Dia kata kita ni kalau ada duit semua kerja jadi. Kita kata kawan hang murtad dah. Siapa? Dia kata kalau ada duit semua benda boleh jadi. Artinya kalau ada duit macam mana Allah tak nak pun boleh jadi juga. Dia tak kata, kita pergi tafsir bagi panjang sikit. Boleh tak? Tak boleh. Lazimul qaul laisa bil qaul. Sebab tu ulama tidak mengkafirkan Qadariyah. Yang hulu je mengkafirkan. Qadariyah kata, tuan-tuan tengok bila orang ceramah kan, segala yang baik ini daripada Allah Ta'ala dan segala keburukan ini daripada saya juga. Itu mazhab Qadariyah. Pasal ahli sunnah, baik dan buruk semuanya daripada Allah Ta'ala. Bila kita dengar kawan kita kata macam tu, kita tahu, kawan hang masuk mazhab Qadariyah. Kawan tu Qadariyah pun tak kenal. Kadir adabi dia tahu kan. Kita tak ada kata dia masuk mazhab Qadariyah. Kita pergi tafsir. Kalau kita nak faham, Qadariyah kata baik dan buruk, baikkan daripada Allah, keburukan daripada manusia. Kalau kita nak pergi tafsir bagi jadi panjang, Qadariyah berpendapat ada pencipta lain di segi Tuhan. Sebab yang baik Allah cipta, yang buruk bukan Allah cipta. Ada dua Tuhan lah. Kalau kita nak pergi tafsir. Tapi Qadariyah tak kata yang tu. Dia kata keburukan Allah bukan daripada Allah. Bukan daripada Allah, bukan maksud Allah tak cipta. Dia ada fenomena lain yang sebut di dalam falsafah. Ini ilmu falsafah. Sebab tu ulama kata dia tak boleh hukum kafir Qadariyah. Dia kata lazimul qaul laisa bil qaul. Apa yang kita faham dia kata. Dia tak kata, jangan kata dia kata. Kita faham hak dia cakap tu memang kalau nak tafsir lagi boleh pi macam tu lah. Tapi dia tak kata. Dia tak kata. Dia kata aku ni alhamdulillah la rezeki ada. Aku nak buat apa pun boleh. Dia kata, kita kata dia kata dia nak buat apa pun boleh. Benda hak mana semua orang tak boleh. Hak macam dengan Tuhan dia jadilah. Kita pergi tambah pula panjang ke dia. Dia tak kata. Maksud dia tu mungkin maksud dengan duit yang ada ni. Boleh lah. Dah yang mana dulu tak boleh lah. Kita boleh pak. Tapi kita pergi tafsir bagi panjang. Dia panggil lazimul qaul laisa bil qaul. Ini satu ilmu. Nak hukum orang tu duk kira parti, tak kira dia parti lain, aku tak kira kafir awak. Tak boleh. Kita mesti adil dalam masalah ni. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.